Sekan Kim Chang daripada CC Advisory atau CC 49. Jadi hari ini kita punya topik ialah hot topik ya, ialah kenapa medical card semakin mahal ya. Jadi satu, inflasi perubatan, medical inflation, kos rawatan, ubat-ubatan dan teknologi perubatan di hospital swasta meningkat antara 8% hingga 15% setiap tahun. Jadi peningkatan kekerapan tuntutan selepas pandemik COVID-19 terdapat loncatan dalam tuntutan insurans kerana ramai orang mula mendapatkan rawatan yang tangguh sebelum ini. Jadi kecanggihan teknologi ya, penggunaan peralatan dan teknik pembedahan ya, pembedahan teknikal yang lebih mahal meningkatkan kos keseluruhan yang perlu ditanggung oleh syarikat insurans. Jadi gaya hidup dan penyakit tidak berjangkit. Jadi peningkatan kes penyakit kritikal seperti kencing manis dan darah tinggi pada usia muda. Jadi menyebabkan lebih banyak tuntutan dibuat dalam jangka masa panjang. Jadi tiada bonus, tiada tuntutan. Bos juga menekankan bahawa sistem semasa biasa tidak memberi diskaun kepada mereka yang tidak pernah membuat tuntutan. Jadi silakan subscribe dan sokong. Terima kasih.